Baiklah geng, selamat kembali ke Bill Reacts edisi special Piala Dunia selepas berehat satu hari. Sebenarnya bukan hari sahaja yang berehat, bukan Piala Dunia sahaja yang berehat. Aku punya kesihatan pun membuat keputusan untuk berehat juga dalam sehari itu. Dan demam tak masuk akal ni, so minta maaf. Apologies in advance kalau suara rasa pelik hari ni ataupun aku banyak terbatuk ke. It is what it is, tak cukup tidur. Tapi semalam France versus Morocco. And I'm going to be honest here. Faiz tengok game ni live, aku tengok game ni repeat pagi tadi sebab memang tak larat. That's why Bill Reacts hari ni keluar slightly later than usual sebab terpaksa tengok repeat. But France mengesahkan kedudukan mereka di separuh akhir Piala Dunia kali ini with an emphatic victory. Pagi tadi Faiz, bila aku bangun, waktu ni aku belum tengok game lagi tau. So aku bangun dalam keadaan yang masih mamai, masih lagi penuh dengan demam apa semua. Saya buka Instagram. So saya dah tahu skor, tapi saya buka Instagram. Saya tengok Instagram story anda, dan anda ada post dekat IG story katakan this is France's tournament to lose. Dalam sejam setengah lepas tu, waktu saya dah mandi, breakfast apa semua, saya baru start nak tengok repeat game tu full. Within saya rasa 20-25 minutes kita dah nampak tanda-tanda dominasi from France. The miss penalty is one thing, tapi tolak tepi miss penalty, it was one way street lah daripada French team ni. Tapi by the time the second half kicked in, Faiz, aku 100% dah setuju dengan kenyataan hang. This is France's tournament to lose. I don't think there is anyone else yang close to them in terms of momentum, in terms of performances dalam Piala Dunia kali ini. Sebelum itu saya nak katakan, selepas 27 hari berturut-turut merakam Bill Reacts dengan anda, satu hari tanpa anda, saya sangat merindui anda. Adakah anda juga merindui saya? Aku tampar muka hang kan, Faiz. Ya, sebenarnya one way street tu berlaku di separuh masa kedua. Di separuh masa pertama ada sedikit tindakan melawan daripada Morocco. Matter of fact, Kish, ada beberapa gerakan daripada Morocco yang well crafted dan mereka bermain dengan sangat tenang, yang menyebabkan saya berfikir, walaupun Perancis yang dilihat dominan ataupun Perancis yang dilihat lebih mempunyai personnel ataupun individu yang berkualiti untuk mengalahkan pasukan Morocco ini, tetapi mungkin mereka boleh memaksa pasukan Perancis ini untuk sekurang-kurangnya bermain 120 minit instead of just 90 minutes. Tetapi kita tahulah di second half tu apa yang terjadi. Cuma kita nak katakan setup untuk kedua-dua pasukan, ada beberapa pemain daripada kedua-dua pasukan yang terpaksa memberi laluan kepada pemain lain. Bradley Barcola yang memulakan perlawanan terakhir Perancis sebelum ini memberikan laluan kepada Désiré Doué. Ialah Désiré Doué yang masuk ke dalam perlawanan sebelum ini dan memenangi penalti untuk pasukan Perancis kan. Anda tahu Perancis sepanjang tournament ni, kalau tak silap saya lah Kish, mereka belum pernah mendahului di separuh masa. Okay. Dan semalam juga mereka tak mendahului di separuh masa. Ia adalah 0-0 di separuh masa. Cuma sebelum hydration break di separuh masa pertama tu mereka mendapatkan penalti lah. Bradley Barcola memberi laluan kepada Désiré Doué. Aurélien Tchouameni juga masih lagi diketepikan, dengan Manu Kone was the preferred midfielder untuk berada bersama-sama dengan Adrien Rabiot dan Michael Olise. Ismail Saibari adalah the biggest name to miss daripada line up daripada pasukan Morocco, dengan pemain pasukan Sunderland iaitu Chamsdine Talbi yang masuk menggantikannya. El Khanous ditolak ke depan dan Talbi berada di kiri, dan juga seorang lagi pemain iaitu Nusair Mazraoui yang ditolak ke bahagian centre back, sementara Salahdine, seorang lagi pemain AS Roma, Anas Salahdine, diletakkan di bahagian kiri, dan ketika bertahan dan menyerang ia nampak seperti tiga pemain di belakang, Mazraoui, El Ainawi dan juga Issa Diop yang ada kat belakang tu, yang lain semua push ke depan dan sebab dia orang tak nak terlalu banyak ruang untuk the front four of the front four of Perancis, iaitu Ousmane Dembele, Michael Olise
Desiree Doué, dan siapa lagi kalau bukan Kylian Mbappe. Kylian Now Mbappe. the setup is clear, Kish. Ya. Tetapi tak tahulah, saya rasa daripada 4 minit awal sudah ada 2 percubaan yang terpaksa Bono tepis daripada pasukan Perancis ini. Itu sudah menunjukkan tanda-tanda bagaimanakah 86 minit ke depan akan berlangsung dalam perlawanan ini. You know what's crazy, Faiz? Pasukan Morocco ni, aku rasa is genuinely better and more experienced than the 2002 Moroccan side. That's how I feel about it. 2022. 2022 Moroccan side. Kalau bandingkan kali ini, I think this one is more talented dan more experienced in that sense. Tapi pada masa yang sama, mereka malangnya berdepan dengan pasukan France who are also infinitely better daripada 2022 punya team. And that was the biggest problem. Sebab that first half, I mean, look, this Morocco team, siapa-siapa yang tengok game lawan Canada hari tu akan sedar bahawa in that first half, how much Canada exploited them juga. In fact, kalau Jonathan David menyudahkan satu peluang dia tu, it could have been a slightly different game altogether lah. Dan jadi ia tak mengejutkan untuk tengok Morocco start a little bit on the back foot dalam game kali ini. In that first half, Faiz, France ada 13 shot, 13 shots in that first half, dan mencipta nilai XG 1.87, which is the most any team at this World Cup has created in a single half without scoring. It was crazy. Aku tengok first half tu macam, sebab kita kan dibuai-buai dengan memori pertemuan di antara dua-dua pasukan ni at the last World Cup. But I felt that at the last World Cup it was a lot more closer in terms of the battle on the pitch. Kali ini it felt like France was just so dominant from the start. Dan in fact aku rasa kalau penalti itu disudahkan oleh Kylian Mbappe, perhaps you would have seen maybe one more goal in that first half dengan, you know, the kind of dominance yang diorang ada. Aku rasa Morocco were a lot burden diorang tu dikurangkan sedikit babak pertama tu bila Mbappe miss that penalty. It felt like a breath of relief untuk diorang. It was just crazy. It was just one way street. Dan throughout the time I'm watching that first half, I'm just thinking to myself, this is such a flawless performance daripada this French team. Like, it is so smooth, it is so there's no signs of panic, there is so much of industriousness. Dan kadang-kadang dalam kamus yang kita guna, kadang-kadang bukan kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kamus football klise yang selalu aku dengan Hang banyak gunakan untuk describe benda-benda tertentu. Selalunya Hang akan dapat perkataan-perkataan yang grand, perkataan-perkataan yang memiliki nilai pronunciation yang agak fancy kan. But honestly, the best word to sum up this French team adalah balance. There is no more balanced team at the World Cup daripada skuad Perancis ni, Faiz. Aku rasa dalam knockout stage, round of 16, round of 32 dan juga quarter final, takat ini satu saja quarter final yang sudah pun dimainkan. Kita akan mendapatkan satu lagi perlawanan awal pagi nanti. Tetapi rasanya selain daripada kemenangan Belgium yang menang 4-1 ke atas tuan rumah Amerika Syarikat, rasanya inilah yang paling meyakinkan. Bahkan mungkin ini lebih meyakinkan daripada kemenangan Belgium tersebut, walaupun jurang di antara Belgium dan Amerika daripada segi gol itu lebih besar, 4-1 kan? Rasanya jadi 20 minit pertama tu walaupun diasak, tetapi dapat kita rasakan bahawa pasukan Morocco ini ada game plan yang baik. Wabi, iaitu ketua jurulatih dia, ada game plan yang baik dan cuba rely 100% kepada momentum yang ada di anak-anak buah dia untuk cuba at least sampai ke 45 minit mark tu, Kish, tanpa bolos dulu. Itu dulu. Itu dah cukup untuk anak-anak buah dia terlebih dahulu. Tetapi datang satu foul daripada Nusair Mazraoui ke atas Mbappe. Aku bila tengok ulangan foul tersebut, Kish, rasa macam tak kena. Dan memang tak kena. Cuma dia dah block Mbappe selepas bola itu ditolak. Dia mungkin tak kena, tapi kaki dan kaki tak bertemu. Cuma
I mean for me is a foul lah. Itu memang penalti lah. Cuma di sebalik semua kontroversi sebelum perlawanan yang mengatakan bahawa ada sebabnya kenapa FIFA melantik keempat pegawai perlawanan yang semalam daripada Argentina, 3 minit dan 11 saat diperlukan oleh pengadil untuk membuat semakan sebelum Kylian Mbappe melakukan sepakan. Beberapa saat sebelum sepakan itu dilakukan, Mbappe dah mula, muka dah tak edgy dah tu, muka dah monyok dah, dah marah dah dengan pengadil tu. Dan Yasin bunuh sekali lagi lah. Ini adalah penalti keberapa yang dia save dalam World Cup kali ni. Saya pun dah lost count, tetapi satu tindakan menyelamat yang sangat baik daripada beliau. Tetapi selepas Mbappe dapat spot dan juga menghantar bola ke far corner tu untuk menewaskan Bono di second half tu, itu nampak seperti satu satu turnover lah, satu point di mana kalau hang baca buku kalau hang baca buku-buku fiction yang macam ni kan, buku-buku fiction macam ni kan, dia mesti ada satu event yang memberikan clarity kepada semua pembaca. Dan itulah gol yang memberikan clarity kepada kita semua. Tadi ni 0-0 ni, walaupun France menyerang ni, kita tak tahu France boleh menang ke tak, adakah ada upset. Tetapi selepas gol Mbappe tu, kita semua jelas di kepala kita, di mata kita bahawa ini adalah perlawanan France dan kita tak perlu lagi berada dalam in denial ke apa, kita tak perlu lagi dah. Dan mereka pasti akan berada di sana untuk menunggu Belgium ataupun Sepanyol nanti. Hang perasan tak bila waktu Mbappe score tu, dia kan tengah macam depan dia Issa Diop tengah rancak tu, tangan kat belakang, dia nak block shooting lane. Aku rasa waktu tu Issa Diop mesti rasa macam I've got you covered, you're not doing anything. Dalam otak dia mesti rasa macam tu. Tapi dia dapat juga angle nak curl bola tu dah masuk tu kan. Kalau hang tengok reaksi Issa Diop waktu gol tu masuk, aku tak terkejut yang not too long after that dia pergi clatter Kylian Mbappe. Ingat tak? Yang dia dapat kad kuning tu, dia pergi sapu habis Mbappe tu. Aku cakap, ini kalau aku dalam posisi Issa Diop dan aku pun concede gol tadi, silap-silap aku pun buat benda yang sama, bodoh, pergi clatter Kylian Mbappe. Sebab memang, I mean, imagine being a defender and dealing with a player like Kylian Mbappe. Hang dah buat segala prep, hang dah psychologically boost hang punya otak. Lepas masuk dalam game, you have kept him quiet for almost an hour of the game. And then in that one moment, dia dapat bola, bukannya dia terlalu banyak besar ruang, dia pun agak crowded dekat space tu. Dan hang pun dah dengan badan tegap, hang pun dah cuba, hands at the back, block all the space, macam-macam hang dah buat, and dia still score, Faiz. Mana tak geram. Dan 6 minit selepas itu, siapa lagi kalau bukan Ballon d'Or winner, pemain terbaik yang ada di dalam pasukan Perancis ini. Sebelum Mbappe menggila di World Cup kali ini, dia adalah pemain terbaik dah, Ousmane Dembele. Kalau tadi hang kata Issa Diop kata dekat Mbappe, I've got you covered kan, tapi Dembele kata dekat Bono, pardon monsieur Bono, s'il vous plaît, I'm gonna shoot and you're not gonna save this ball. Dan itu yang terjadi. Dan bila 2-0 ni adalah formality je, Kish. Gol kedua tu formality je. Kalau 1-0 pun saya rasa dia akan stay sampai ke hujung 1-0 juga. Tapi gol kedua ni, saya katakan di sini adalah gol untuk membantu Didier Deschamps. Bukan membantu Didier Deschamps untuk memberikan ruang kepada pemain lain pula main. Di situlah kita nampak Malo Gusto, Jean-Philippe Mateta boleh masuk di hujung perlawanan sebab dah 2-0. Kalau 1-0 mungkin Didier Deschamps sendiri pun akan hold on. Sebab sebelum ni perlawanan lawan Paraguay ke apa yang dia pakai 2 ataupun 3 substitution je. Dan ini adalah peluang untuk Didier Deschamps memperkenalkan JP Mateta pula untuk masuk. Jadi JP Mateta, Malo Gusto dan rakan-rakan ni terpaksa berterima kasih kepada Dembele kerana sebab gol dia inilah mereka dapat bermain keluar daripada bench dan bermain pada perlawanan semalam. Tapi dengan cerita Kylian Mbappe marah sebab dikeluarkan. Dia marah dengan Dembele sebab why did you score? Why did you not pass the ball? tak sebab aku nak clarify Kylian Mbappe tak marah. Cuma saya dah banyak sangat tengok konten AI diktator Mbappe ni bersepah kat TikTok. Diktator. So siapa yang dah tengok benda tu lawak ni, dia mesti kalau dia marah je mesti dia panggil Rudiger, get the car ready. Dia nak try, dia nak pergi jumpa
Dia nak pergi jumpa Usman Dembele. Why did you score? Why did you not pass the ball to me? Yeah. Aduh, this team, what is I have no words lah, Faiz, for this French team. I have no words. Dan kalau mereka tak menang Piala Dunia kali ini, kalau mereka I mean, kita sedia maklum, bola sepak adalah sukan di mana kejutan boleh berlaku, right? It is not always the case yang pasukan terbaik akan menang kejuaraan. Itu bukanlah reality. Itu adalah possibility tertinggi, tapi kadang-kadang reality itu boleh memberikan solusi yang berbeza. Cuma mana-mana pasukan yang menghentikan Perancis kali ini, tak kisahlah di semifinal ataupun kalau France masuk final, mana-mana pasukan yang menghentikan pasukan Perancis ini deserves a lot of credit and love. If you can stop this French team, you deserve a lot of credit and love. Ingat Faiz, sekarang ni everybody is raving about the Norwegian team. Everybody is raving about them. Tapi kita dah lupa yang Norway ni dibelasah France 4-1. Ya, di Perlahan Liga. Walaupun Norway pakai pasukan B ya. Pasukan B, but still dibelasah 4-1 dalam perlawanan tersebut. So like hat-trick daripada Dembele tu. Yeah, this French team is just on a completely different level. Dan aku rasa maybe lepas tournament nanti, I don't know when, maybe lepas tournament ataupun bila musim baru bola itu live start nanti, we need to have an in-depth exploration tentang Perancis dan khususnya kota Paris dan bagaimana ia berubah menjadi the football capital of the world. Sebab Paris adalah Paris adalah kota yang menyumbang hampir 100 pemain di pentas Piala Dunia kali ini. Gila. In fact, winger Egypt yang semua duk puji hari tu, he was a guy that was Paris juga. Born in Paris. Yeah. Born in Paris, and dia last minute hari tu switch allegiance untuk main untuk Egypt. Right winger dia tu, yang larian solo tu. So Paris has just, what is it about this city? What is it about Paris yang dah berubah? Kalau dulu kita selalu dengar yang, you know, the biggest supplier of football talents adalah maybe Sao Paulo Brazil, ke Rio de Janeiro ke Buenos Aires ke. But now it's Paris. Dan one day kita kena lakukan eksplorasi mendalam lah terhadap perkara tersebut. Pak kata mungkin profesor-profesor di Ivy League Universities, there's something in the air. There's something in the air. There's something in the air in Paris. Not something in the water bukan Something in the water also can. Also can, brother. Also can. Tapi semalam ada lagi beberapa rekod saya nak bacakan di sini. Penalty save daripada Yasin Bono adalah keempat, including shootouts adalah keempat dalam World Cup, dan ia adalah rekod yang terbanyak daripada data mula dikutip daripada tahun 1966. Dia sudah pun berhadapan dengan 9 penalti dan hanya ditewaskan 2 kali. Yasin Bono. Dan untuk Kylian Mbappe pula, dia adalah pemain pertama dalam sejarah yang dah achieve 10 ataupun lebih goal involvements dalam beberapa World Cup. Dalam penampilan dia, beberapa penampilan dia di World Cup, dengan 8 gol dan 3 assist di edisi kali ini adalah lebih baik daripada edisi 2022, di mana di 2022 dia ada 8 gol dan 2 assist. Dan ini mengarahkan perbincangan kita kepada perebutan kasut emas. Kasut emas lah yang FIFA akan bagi macam mana, Kish? Tahun ni. Adakah anda dah tengok bentuk dia ataupun apa? Saya sentiasa excited tau untuk cenderam mata kepada pemain ni. Dan Kylian Mbappe sekarang ni berkongsi jumlah jaringan dengan Lionel Messi. Tetapi yang pelik dia kali ini, selalu kita katakan, Lionel Messi ni dia boleh jadi dua-dua. Dia boleh jadi scorer dan dia boleh jadi creator. Tetapi Kylian Mbappe 8 gol dan 3 assist, sementara Lionel Messi 8 gol dan hanya 1 assist so far. Yes. Dan di tengah ketiga, siapa lagi kalau bukan Erling Haaland. Erling Haaland biasalah 7 gol, 0 assist, brother. Saya ada satu soalan untuk anda, Faiz. Apakah itu? Soalan untuk anda memenangi package percutian 4 hari 3 malam ke Gunung Jerai.
Saya tak perlu. Rumah saya bawah tu je. Tak ada. Rumah mak saya bawah Ini package yang lebih unik. Package yang awak sendiri tak pernah tengok. Okay. Package yang lebih unik. Silakan. Dia package yang di atas sambil bercuti tu ada selebriti-selebriti lain yang akan menemani anda juga di situ. Okay. So Saya nak sebut nama selebriti tapi tak apalah. jangan. Selebriti ni kita simpan rahsia. Soalan saya kepada anda adalah, Ya. kalau France menang semifinal dan masuk final nanti, mereka akan menjadi negara ketiga dalam sejarah Piala Dunia untuk bermain di 3 final berturut-turut. Soalan dia adalah, siapakah 2 negara pertama untuk mencipta rekod tersebut? Main 3 final berturut-turut. Saya dah tekan buzzer tu. Yes, siapa? Brazil dan Itali. Brazil dah betul. Bila? Brazil mungkin 94, 98, 2002. Okey, Brazil betul. Itali? Itali saya main teka je. Itali salah, brother. Sorry. Aduh. Saya bagi awak peluang untuk meneka lagi satu negara tu. Baiklah, di talian hayat saya lah. Lagi satu negara. Okey, saya nak tekan. Sebelum awak jawab, fikir betul-betul Ya. package percutian Gunung Jerai ni tak datang kerap. Aduh. Jangan beri tekanan macam ni kepada saya. Anda sebagai host tak perlu bagi tekanan kepada peserta. Saya tekan satu lagi. Argentina. Tidak. Aduh. Saya nak retire lah jadi football presenter ni, Kish. Last one. Siapa lagi kuasa besar bola sepak dunia? Jerman. Yes, tapi tahun bila? Tahun ni yang saya lemah sikit ni, Kish. Kalau Mungkin gagal sini tak tahun- dapat Faiz pakai percutian ni. Somewhere in the 40s and 50s. Saya nak cakap kat awak, 40s dan 50s tu Piala Dunia berehat atas faktor-faktor tertentu, atas masalah teknikal tertentu. Jangan awak nak petik, jangan awak nak dah lah awak teka 40s dan 50s, betul awak teka 40s dan 50s untuk Jerman pula tu. Jangan, bahaya Faiz, bahaya. Jangan sampai saya tanya awak West Germany ataupun East Germany. Jangan sampai saya tanya itu. 40, 50s tu Germany adalah sensitif. Jangan. Very dangerous. Okay. Maafkan saya. Jadi malangnya anda tak memenangi package percutian 4 hari 3 malam lah. Kita bagi yang discounted 2 hari 1 malam je awak menang. Sebab awak dapat satu je jawapan elok. Yang kedua adalah Germany tahun 82, 86 dan 90. Boleh saya pilih selebriti mana yang saya nak join parti saya di atas Gunung Jerai nanti? Boleh. Siapa? Tak boleh. Boleh. Kami dah ada dah. Kami dah allocate dah. Siapa tu? Lan Pet akan ikut anda pergi 2 hari 1 malam di Gunung Jerai. Amalan, sila ikut saya naik ke kereta saya sekarang. Aku ada satu lagi soalan untuk Hang. Tapi ini bukan untuk package percutian lah. Soalan ni saya gusar gua hati lah ni. Hangat diperkatakan di media sosial. Okay. Adakah dengan prestasi Kylian Mbappe sekarang ni, dia dah on the brink of becoming penyerang yang sewajarnya menerima penghormatan yang lebih besar berbanding dengan Ronaldo El Fenomeno? Selalunya kita simpak macam Ronaldo dengan Messi ni adalah aliens. Messi ni adalah all rounder punya position. Cristiano Ronaldo pun ada banyak transform kiri kanan, dari winger ke goal scorer apa semua kan. Tapi as an out and out striker ni, kalau dilihat sebagai the benchmark, selalunya adalah El Fenomeno. Tapi adakah Kylian Mbappe sekarang dah jadi benchmark baru? Ada beberapa angle lah, ada beberapa perspektif yang harus kita kupas sebelum kita masuk ke perbincangan The Greatest ni. Dan perbincangan The Greatest ni selalunya akan menjadi sedikit sensitif. Tetapi untuk saya, daripada segi accolades, daripada segi pencapaian, daripada segi trofi, kalau buka ke kabinet trofi kedua-dua pemain ini, mungkin dia lebih kurang, kedua-duanya tak menang Champions League kan. Belum menang Champions League lagi kan. Kylian Mbappe ada peluang lagi lah, tapi belum memenangi lagi. Dia dengan PSG tak menang. The last time Real Madrid menang pun ada Jude Bellingham, belum ada dia. So tak menang lagi lah kan. Dan aku rasa R9 pun salah satu, bukan penyesalan lah, salah satu kryptonite dia adalah Champions League. Dan kedua-duanya sudah pun memenangi Piala Dunia dan pernah kalah di final Piala Dunia.
Tetapi dengan apa yang Mbappe lakukan, dengan segala individual brilliance yang dia dah berikan, dia dah sajikan kepada kita saban tahun ini, kita tak boleh lupa lah Ronaldo Fenomeno punya contribution juga. Dan Ronaldo Fenomeno punya jalur ataupun jalan dia untuk sampai ke pentas tertinggi bola sepak dunia ni pun sedikit berbeza dengan Mbappe. Dia tak ada the privilege of being at one of the best academies in the world dekat Clairefontaine kan. Dia terpaksa melalui jalan jauh daripada Brazil, dia kena pecah dulu dia punya penampilan di Brazil baru dapat the move to PSV. Lepas tu dia kena prove himself dulu setahun di PSV baru dapat that move to Barcelona. Faham tak? So untuk trajectory career tu ada perbezaan dia dan kedua-duanya unik dalam cara mereka tersendiri. So menjawab persoalan anda tadi Kish, saya peribadi rasa sekarang ini mereka di tahap yang sama. Kerana kedua-duanya menginspirasi at least menginspirasi kanak-kanak dan remaja di zaman mereka. Bukan kanak-kanak dan remaja saja, bahkan adults pun mendapat inspirasi daripada penampilan mereka di atas padang, Gish. Yeah. It's the reason aku tanya soalan tu adalah Faiz, kerana kadang-kadang aku rasa generasi kita yang consume bola sepak ni, bukan generasi kita lah, tapi kadang-kadang bila kita consume bola sepak ni di usia yang mana kita dah mula jadi dewasa dan apa semua kan, cara kita memandang kualiti pemain dan cara kita memandang kebolehan seorang pemain tu akan sedikit berbeza dengan cara kita pandang mereka waktu kita menonton sambil membesar. So waktu kita membesar tu, mana-mana pemain yang capture our attention ketika kita membesar tu akan meninggalkan impact yang lebih besar dalam jiwa kita, dalam subconscious kita kan. So contoh bila kita grow up watching David Beckham ke Wayne Rooney ke Ronaldinho ke Cristiano ke, orang-orang kita tak tahu sebab tapi kita minat dalam otak kita akan romanticize diorang lagi banyak, because when we were kids and we were looking up to someone, mereka lah yang berada di situ. Sekarang ni bila kita tengok player bola yang bagus ni, kita pandang them as you know, I appreciate your quality, but I'm not like looking up to you when I was a kid kan. So itu kadang-kadang menghentikan kita daripada betul-betul appreciate current players, kadang-kadang lah. So that's why aku tertanya-tanya pasal aku tertarik dengan perbincangan Kylian Mbappe dan Fenomeno ni, sebab I love Ronaldo El Fenomeno, right? Aku sangat minati dia. He was the standout guy for me lah, right? Aku magazine semua aku beli yang ada muka dia, poster, koyak, tampal bilik. He was the guy, right? Tapi bila tengok Kylian Mbappe punya performance yesterday, bila tengok dia punya overall record at the World Cup, bila fikirkan possibility of him being so close to potentially being a 2-time world champion at this age, right? Ia membangkitkan semula persoalan, adakah am I not giving him enough credit? Adakah aku terlalu romanticize El Fenomeno sehingga aku tak boleh nak actually tengok the size of apa yang Kylian Mbappe sedang lakukan pada ketika ini? Sebab apa yang dia lakukan, Faiz, tak masuk akal langsung. Ya. Memang sukar untuk dilakukan oleh pemain-pemain yang biasa. Bahkan pemain elit pun tak ramai yang boleh mencapai tahap yang dia capai sekarang ini, Kish. Bahkan mungkin top 3 individual performance di World Cup pada kali ini, bersama-sama dengan penampilan Jude Bellingham di Azteca tempoh hari dan juga penampilan Erling Haaland ketika menentang Brazil, mungkin top 3 lah yang setakat ini ya. Cuma aku ada fikir panjang tau pasal perkara ni, Kish, lama dulu dah, dan aku fikir dia ada juga teori apa yang aku panggil sebagai teori tumpuan. Di ketika kecil kita lebih menumpukan kepada apa yang kita lihat kan. Kita tak ada bil elektrik yang berada di belakang kepala kita. Kita tak ada waktu tidur yang semakin hilang di belakang kepala kita. Kita tak ada juga kena bangun awal pagi esok untuk send out email kepada bos kita ke apa. Kita tak ada that sort of things yang kacau attention kita. Jadi bila kita tak dikacau tumpuan kita untuk terhadap perkara yang kita minati itu, kita boleh enjoy it fully. Sekarang ni bukan aku nak kata kita tak boleh enjoy it fully, tapi kita tahu ada tanggungjawab yang lebih besar dalam kehidupan kita kan. Mungkin itu juga memberi faktor
ataupun memberikan contribution kepada kita punya cara kita memandang pemain-pemain yang ada sekarang ni lah. Tetapi bagi aku they are in the same bracket lah. Bracket. Ronaldo fenomeno, the cultural icon, dan juga Kylian Mbappe, the deadly killer. Yeah. What a player. Aku suka betul tengok penampilan dia semalam. He's Mbappe, very sharp. Every Yeah. turn was the right turn. Kalau penalti tu pun safe, dia tak panik, dia Yeah. cuba lagi. 20 meter juga tu dia punya gol tu, dia punya cubaan ke arah gol Yeah. Yasin Bono tu. Puasa. Crazy. Okay lah. Ini adalah persoalan yang kami nak tinggalkan dengan anda semua. So aku dan Faiz dah kupas, dah bagi pandangan kami. Tapi pada pandangan korang pula, A, comparison di antara El Fenomeno dan juga Mbappe ni, where do you guys stand? Apa pandangan korang? Adakah one is better than the other? Tapi yang kedua adalah persoalan yang kami juga bangkitkan. Adakah as you grow older, cara kita appreciate pemain ni berbeza? Adakah kita kadang-kadang Berbeza, ya. romanticize orang lama tu terlalu banyak? Adakah kita harusnya lebih realistik? Apa perbezaan di antara dua generasi bola sepak ni? So kongsikan pandangan korang dekat ruang komen. For now, aku rasa itu saja untuk Bill Reacts hari ini. Terima kasih kerana menonton. Awal pagi nanti Spain versus Belgium. Esok Faiz kita akan kembali. Viva Espana, Viva Espana, Viva Espana. Esok kita akan kembali dengan satu lagi Bill Reacts. Jumpa korang esok. Tengok kalah. Tengok kalah Spain tu.